hari ni? Nak apa tu? Yang tak best, yang best yang semua duk cerita yang best kan. Yang tak best tu of course lah gaduh. Macam kalau dengan adik-beradik tu semua kepala lain-lain. Ni kepala dia ni lok-lak sikit. Dia ni macam dia ni macam skema sikit kan. Dia ni macam malas sikit. So bergaduh lah macam kepala. Tapi at the end of the day kita sampai kata sepakat untuk dengar dengan satu suara lah. Tapi ya kita lah nama pun Kak Long kan. Tapi dengan husband pula cabaran dia lain. Macam dengan husband pula sebab ini adalah company baru. So untuk kita nak start nak brand kan company tu macam agak mencabar. Tapi kita tak putus asa. Kita because kekasih kan adik-beradik. So senang sikit kerja sebab 4 orang kan. Orang kenal kan. So ni brand baru. So cabaran dia adalah untuk bangunkan brand Bloom tu sendiri. Selain daripada Kak Long ada kekasih, kita baru buka satu lagi company which is hair care. Nama dia Bloom. Bloom Hair. Sebelum ni fokus kepada shampoo, conditioner, tapi yang paling viral, yang paling laju is kita punya tonic. Tonic Bloom. Kenapa kita pilih rambut? Sebabkan masalah sendiri juga sebenarnya Kak. Macam kita Bloom ni is Kak Long dengan suami. So kita orang dua-dua ada masalah rambut. Macam suami Kak Long, dia punya rambut tu jenis yang macam lelaki yang ada masalah rambut botak tengah tu. Yang botak tengah, yang botak M tu yang memang tak ada rambut. So Kak Long pula lepas bersalin, Kak Long memang ada postpartum hair loss. Lepas bersalin kan kita beranak kan, rambut gugur kan. So daripada situlah permulaannya kita orang fikir macam ni macam masalah banyak orang Malaysia ni. Rambut gugur kan, rambut botak kan, lelaki perempuan sama. So kat situlah tercetusnya idea untuk buat Bloom Hair. So fokus dia pada orang yang tak ada rambut, orang yang botak, orang yang gugur rambut. Kat situ masalah suami isteri, jadi peluang untuk kita bantu rakyat Malaysia. Romantik tu dia tak berapa. Ni pun sebab tu terkejut sebab bukan hari-hari macam tu. So dia tegas, disiplin, kuat bekerja. Dia memang hari-hari pukul 9 je masuk office, 9 je ada kat office. Tapi selain itu kalau kat rumah dia bertanggungjawab lah. Suami yang bertanggungjawab. Dia tak berapa romantik sangat. Dia bukan yang bagi-bagi bunga hari-hari ni, tidak. Ni baru sekali ni. Baru pertama kali. Tapi bertanggungjawab. Seorang ayah yang baik insyaAllah. Sekarang ni Kak Long baru beranak je, baru 2 bulan. So sekarang ni tengah dalam fasa tengah stablekan kehidupan sebab ada anak kecil. Kak Long ada 2 anak kecil. Seorang setahun 5 bulan, seorang 2 bulan. So sekarang tengah kalang kabut untuk stable kan. Cuma yang bestnya sebab Kak Long ada 2 orang anak yang dah besar. So 2 orang anak tu boleh tengokkan adik-adik yang kecil ni. Alhamdulillah lah kat situ. Penat sikit sebab ada anak kecil, tapi kita ada pembantu, kita ada bodyguard 2 orang.